Jalah kau Haikal ni oyak kata 70 balang hari ni. Ya, 70 balang. Pecah rekod pula. Rekod mari lagi, rekod. Hok mari? Mari 60 balang. 60 balang. Hari ni 70. Penak eh. Penak orang kerja lah. Apa awak tak penak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yadidi Serang FM Jauh di Mata Dekat di Hati. Hai. Apa khabar, apa cerita semua saya sahabat Yadidi di luar sana? Seperti biasa Yadidi sedia saya mendoakan agar semua ceria-ceria, happy sama walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini kita berada di 28 Ramadan 1446. Hari ini hari ke-28, esok 29 penetapan 1 Syawal. Okey, untuk perkongsian ini pada hari ini, Ayeli sedang beratur sekarang ni untuk mendapatkan air balang Abewe Cak Puak. Jadi kakak kalau boleh tengok di hadapan tu, geng-geng yang ada di bawah kemah putih yang berbannerkan warna hijau, air balang Abewe Cak Puak, dan Ayeli sedang beratur. Kakak boleh tengok dah. Jadi sekarang ni orang yang keluar berdua 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Lebih kurang orang yang ke-25. Dan ada lagi yang ada di belakang jadi yang sama-sama beratur untuk mendapatkan air balang Abang Wan Cak Puak. Jadi penangan air balang Abang Cak Puak ni untuk Ramadan 1446 kali ini merupakan kali tahun kedua kemah bazar Ramadan yang diadakan di Masjid Umari. Kalau adik kakak boleh tengok di luar sana tu, itulah dia Masjid Umari, dan sekarang ini berada di parking Masjid Umari. Dan Masjid Umari menyediakan ruangan untuk peniaga-peniaga sebenar di bulan Ramadan. Dan untuk tahun ini 1446 merupakan tahun kedua bazar Ramadan di Masjid Umari diadakan. Alhamdulillah tahun ini semakin meriah dan semakin mendapat sambutan, terutama sekali air balang Abewe Cak Puak. Lepas ni kita boleh jumpa lah dengan Abewe Cak Puak ni. Adik kakak kalau boleh tengok di luar sana tu, sedang air yang paling top meletup, iaitu air tebing Abewe. Adik kakak kalau tengok mungkin terkejut juga apa-apa jadi puyuk ni. Jadi biasanya Abewe buat guna balang, tapi oleh kerana balang ni terlalu kerap untuk bertukar balang, untuk mengisi air tebing di dalam balang, jadi Abewe telah ambil inisiatif untuk bertukar kepada puyuk. Ni pun puyuk saiz kedua ni. Kali pertama Abewe buat saiz 60, dan sekarang ni penceritanya saiz 75. Jadi besar sedikit pada kawah tempat orang gula nasi gula kawah tempat orang gula ni. Jadi mempercepat sedikit penambahan. Dan bos dia tu, bos ketua Jong Buku untuk Abewe ni, Haikal. Kak, paling kakak. Oh, no. Kak, berapa puyuk lagi ni? Nedo. Tak pukul 5 ke Nedo. Jadi mengikut Haikal Nedo. Hari ni nak pecah rekod pula. Hari ni berapa puluh balang jangka? Hari ni 70 hari ni. Alhamdulillah 70 balang. Rekod tahun lepas 56 balang. Rekod 1664 70 balang. Mengikut Haikal. Nanti kita tanya sendiri Abewe kalau ada. Tadi nampak ada Abewe. Kalau pas belakang. Jadi ini barisan untuk membuku air-air. Untuk air-air lain, 1 balang seorang ataupun 2 balang seorang yang membungkus. Tapi untuk air tebing, 1 periuk 2 orang pembungkus. Itu pun tak berapa nak dan lagi dah. Hari ni main 70 balang mengikut laporan Haikal tu. Rekod. Jadi selain pada tebing, kita tengok tebing dari bekas. 75, saiz 75 tu. Ni air Bali. Ya ni. Keremo ke dia ni, strawberry, jagung, keladi, dan beberapa lagi. Tu ada Abewe tu. Abewe dengan semutar dia memang kita tinggal. Abewe semutar dia, identiti dia. Kan?
Strawberry 2. Strawberry 2. Okey, inilah petugas-petugas Bewang tahun ni dia menggunakan pakai seramai 12 orang petugas. Semak-semak belaka, body katan belaka. Jadi alhamdulillah pecah rekod tahun ni 70 balan. 70 balan untuk tebing sahaja. Tidak termasuk air lain. Jadi itu hadiah penangan air balan Bewang yang hanya ada di bulan Ramadan, di bazar Ramadan. Jadi ayah ni tunjuk ni ekor ayah di perut. Tadi ayah dia orang 25. Hari ni hak di hujung sekali ni orang yang 30. Jadi tak putus-putus kan. Jadi kita dah dekat lagu. Okey, sebenarnya ada lagi bazar-bazar ni pun sedap juga nasi kukuh jati ni. Jadi 3 kali dah makan nasi kukuh jati ni, memang sedap lah. Kalau okor Bewang ada sangat Bewang di situ tu. Itulah Bewang ni. Bewang kaya lah dia kan, joki Bewang memang power lah lu. Ada dah ni. Dua, aku siapa ada lagi? Ni Bewang. Ada dah ni. Aku siapa ada lagi? Strawberry 2. Bewang. Jalan kau Haikal ni oyak kata 70 balan hari ni. Ya, 70 pecah rekod pun. Pecah rekod mari lagi. Mari? Mari 60 balan. 60 balan. Hari ni 70. Penak ni. Penak orang kerja lah. Apa orang tak penak mana? Ni dah rasa ni. Ni 24. Tu nak ambil pilih dulu. Tangan. Okey. Ayo, jenis kilah kain ni. Mele pokok. Jadi adik kakak 50 pak. Okey, ayah ni pun boleh dah ni. Jadi sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah jadi 4 buku.